Buat apa nak upgrade sebelum putus? Membazir duit. Tunggu putus lah baru upgrade. Tunggu putus baru overhaul. Kalau dah putus jadilah macam ni. Kau nak jadi macam ni ke? Lagi banyak kos keluar. Fikirlah sendiri Macam biasa, kalau muka aku ni, orang tengok muka aku, orang dah tahu dah. Kau ni mesti nak cerita seatbelt putus. Dekat aku sekarang ni, ada sebiji model Honda CVT, Honda daripada model BRV. Jadi sekarang ni, dia punya seatbelt ni ada putus separuh. So, kalau macam selalu kita tunjuk yang berderai tu kan, yang hancur tu, yang macam pecah tabung tu, nampak macam elok, tapi sebenarnya dia dah putus. Dia dah putus separuh. So efek dia kalau dah putus ni kan, korang tak nak upgrade sebelum putus, nak tunggu putus baru nak buat, baru nak overhaul. Efek dia dekat puli ni. Macam aku pegang ni primary puli. Korang tengok cala ni kat sini. Inilah punca kalau korang nak tunggu putus baru nak buat overhaul, baru nak sibuk-sibuk tanya berapa harga nak upgrade seatbelt. Dia bukan sekadar upgrade seatbelt je kalau dah case macam ni. Dia package kena full overhaul, kena tukar sekali dengan puli ni. Ini bukan primary puli saja yang dah salah. Secondary puli pun dah salah juga. So cerita dia sekarang ni, dua-dua biji ni kena tukar baru. Dan CVT puli ni kalau nak tukar baru bukan murah harga dia tahu. Elok-elok kereta kau ni seatbelt dia tak putus lagi, boleh upgrade seatbelt saja. Sekarang ni bila dah putus, ambil tiga-tiga barang ni kau nak kena tukar. Jadi dekat sinilah kita nak recommend upgrade sebelum putus. Jangan dah putus baru sibuk-sibuk nak buat. Untuk korang kat luar sana yang pakai Honda CVT model Civic FC 1.8, HRV, BRV, Honda City JM6, Jazz GK5, kalau kata nak upgrade korang punya seatbelt ni, boleh contact kita orang di Transmati Automotive Section 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Hari Jumaat sahaja kita cuti.